Pakar perubatan menegaskan bahawa pertumbuhan semula rambut selepas keguguran rambut genetik pada usia 49 tahun adalah mustahil. Namun, kes Syed Muhammad Qasim adalah contoh moden yang mencabar kepercayaan ini. Rambut beliau yang sebelum ini hilang akibat faktor genetik, kini tumbuh semula secara semula jadi, tanpa sebarang pemindahan atau rawatan perubatan. Ramai yang melihat ini sebagai tanda daripada Allah, sejajar dengan naratif agama yang menekankan kekuatan keimanan, keajaiban ilahi dan idea bahawa Allah boleh mengubah keadaan fizikal seseorang pada bila-bila masa. Kes Qasim kini diperhatikan dengan rasa ingin tahu dan penghormatan yang mendalam, mengukuhkan idea bahawa kehendak ilahi melampaui semua batasan manusia.